Lelaki mengaku Rasul ditahan Jais di Rawang. Dah lama sangat saya dah tak boleh tahan. Saya tengok dia ragging budak-budak dia bully, so tanam sayur, tanam cili semua kan. Saya tengok dia ragging, dia bully. Sampai satu hari tu dia laga-lagakan saya dengan pengikut dia. Saya sound dia lah. Jabatan Agama Islam Selangor Jais menahan seorang lelaki berusia 65 tahun yang disyaki mengaku dirinya sebagai Rasul dalam satu serbuan di sebuah premis di Rawang 21 Februari lalu. Dalam operasi sama, 3 lagi individu turut ditahan iaitu 2 lelaki dan seorang wanita yang dipercayai berada di premis berkenaan ketika serbuan dijalankan. Berdasarkan siasatan awal, lelaki terbabit didakwa memaklumkan kepada pengikutnya bahawa beliau pernah bertemu Nabi Adam AS secara nyata pada waktu siang serta bertemu Nabi Muhammad SAW dalam bentuk cahaya pada waktu malam. Selain itu, dia juga mendakwa bertemu para Rasul sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu. Dengan kejadian tersebut dikatakan berlaku antara 2 hingga 3 tahun lalu di sebuah taman negara di Malaysia. Menurut Jais, dalam kenyataan, pengikut individu berkenaan turut mempercayai bahawa lelaki tersebut adalah utusan Allah dan mempercayai tidak perlu menunaikan solat atau berpuasa sekiranya berasa letih atau uzur. Dah lama sangat saya dah tak boleh tahan. Saya tengok dia ragging budak-budak dia bully, so tanam sayur, tanam cili semua kan. Saya tengok dia ragging, dia bully. Sampai satu hari tu dia laga-lagakan saya dengan pengikut dia. Saya sound dia lah, saya dah tak hilang kawalan. Saya cakap, ini ke Nabi Muhammad yang maha mensyukuri, maha menghargai, hantar wakil yang macam ni ke? Saya cakap kan. Jadi tegang lah kat situ. So bila saya ingat dah okey, rupanya dia dakwah, dia burukkan saya kat jemaah lain. Dengan saya balik tu, isteri semua keluarga dah buang saya lah. So saya pun dalam keadaan saya dah kena halau tu, saya tidur dalam kereta. Saya pergi menumpang kebun orang. So alhamdulillah ada makcik ni, hamba Allah ni bagi saya tumpang kebun dia kat Sungai Choh. So saya menumpang di situ. So cerita dia, saya dah report pejabat agama tu dah 29 bulan Disember. Dengan 31 bulan Disember saya dah report. Apa nama ajaran sesat tu? Nama ajaran sesat tu Jalan Muqarrabin. Jalan Muqarrabin. Macam mana dalam surah Al-Waqiah, apabila berlaku kiamat akan ada 3 golongan, golongan kanan, golongan kiri, golongan yang didampingkan. So Rasul yang mengaku Rasul ni kata dia bawa jalan yang mendampingkan diri kepada Allah. Tahu tak jumlah yang pengikut dia sekarang agak-agak berapa? Sebelum ni dalam 40 orang macam tu lah. Sekarang yang remaining balance saya rasa dalam 20 orang, bawah 20 orang. Masih ada kan? Yang paling ketara, paling setia keluarga saya lah. Sebab dah banyak bagi contribution kat situ. Takut bila dah membantah Rasul, gugur lah segala amal. Sebab dalam firman kan, gugur segala amal, takut masuk neraka. So siapa yang membantah dia akan terus dia export masuk neraka. Siapa yang mentaati dia akan terus selamat alam barzah, masuk terus syurga, didampingkan di sisi Allah tanpa hisab. Banyaklah statement-statement dia. Saya mula-mula nampak macam, oh ni this is Sufism lah, tasawuf ke kan. This is ilmu-ilmu sufi, wali-wali terdahulu kan. Bila dah start cerita Rasul tu, oh sorry, saya belajar pasal Rasul-Rasul Allah. So tak kena bawaan Rasul Allah. Seorang ni minum araknya dalam peti ais ada tiger, ada kahut. Di sana? Ya, dengan kata dia tak bersalah, dia dah maksum, dia dah selamat semua. Nabi dah kembali pada ajaran sebenar. Jadi kalau ikutkan hukum, itu bukan cara bercerai. Dia masih isteri Nabi. Ya, saya tak lepas apa-apa pun. Jadi sekarang ni, andai kata isteri Nabi nampak video ni, apa yang Nabi nak luahkan? Begitu tak? Saya dah tak ada apa saya nak luahkan dah dengan isteri saya. Maksudnya sebab jauh dah. Isteri saya dah nampak jauh dah dimanipulasikan. Dia dah kena kontrol ke, dia dah kena mandrem ke, saya tak tahu. Nabi. Dan saya nampak jelas, saya nak bincang, nak cakapkan dia pun dia dah tak nak. Sebab dia dah rasa mulia, dia dah maqam tinggi ke, saya tak tahu. Sebab apa, dia dah orang beriman, saya orang kafir musyrik. Takkan nak cakap, nak campur orang kafir musyrik. Makanya saya tanya dia, saya masih lagi suami awak ke? Masih, tapi dalam kertas je lah. Dalam undang-undang syariat yang ada ni je lah. So kalau kata macam ni, kalau ikut Al-Quran, ni nak kondisi macam mana ni? Oh tak, kita sekarang ni awak saya nak apa-apa urusan anak saja. So kalau saya nak bincang, nak jumpa pun dia tak nak. Rasul tu dah tak bagi dia keluar jumpa saya. Untuk apa lagi saya nak ambil hati dia? For what reason saya nak berjumpa dengan dia lagi?
Yang saya tahu anak-anak saya, dia jadi mak yang baik untuk anak-anak saya. Sebab saya tahu anak-anak takkan nak dengan bapak. Saya kalau ada mak pun saya nak dengan mak saya je. Apa saya nak dengan bapak saya kan. So anak takkan boleh pisah dengan mak kan. Saya tahu, semua saya harap dia jadi mak yang baik untuk anak saya lah. Cuma bila dia dengar Rasul tu, saya nampak sendiri Rasul tu pukul anak dia. Saya ada nampak sendiri dan saya dengar daripada mulut-mulut jiran yang si Rasul Azman ni is a dia suka marah-marah, mengamuk, panas baran. Macam mana boleh jadi seorang Rasul yang nak membersihkan hati kami, sedangkan dia sendiri berpenyakit hati. Umur dia berapa? 60 lebih dah. 60 lebih. Facebook dia Khalifah Alam, saya ada tag dia semua siap. Keluarga saya pun saya ada tag dalam post tu. Semua remove tag kan. Nampak jelas lah. Kalau benar tak adalah remove tag. Berani kerana benar lah. Kakak ipar saya, yang saya sedihnya kakak ipar saya tu banyak jasa tolong saya tu. Tu saya nak luahkan dengan dia. Banyak jasa dia. Dia berkorban untuk anak-anak saya, membagi anak saya makan. Isteri saya terlalu sibuk dengan cari rezeki duit. Kakak ipar saya bagi saya makan, anak-anak makan. Dia anak berapa orang? Dia anak 2 orang. 2 orang perempuan tu yang saya kesian sebab banyak kali duduk atas riba Rasul Azman. Dua-dua perempuan tu dah sentiasa ada di atas riba Azman tu. Kalau dipanggil oleh Jai bersedia untuk jadi saksi. Saya dah cakap dah. Dia Saya cakap dia tak menanti. nak. Saya tak ada je apa sekarang ni. Nak maki ke hina ke nak tolong ke, saya terima saja. Saya dapati ramai lagi yang terlibat dengan ajaran sesat tapi tak berani nak cakap benda ni. Mangsa keadaan rupanya. Ada yang dah gadaikan rumah, keluarga. Ada yang sanggup simpan, diamkan diri kan. Jangan malu dan segan datang. Datang kepada kami dan insya-Allah apa yang boleh kami bantu, kami akan bantu. Kita kena benteras ajaran sesat ni. Kita tak boleh bersekongkol dengan ajaran sesat. Kisahnya menyayat hati berkenaan dengan ajaran sesat. Dia ni dah terlibat lebih kurang 7 tahun. 7 tahun. Dan anak isterinya pun terperangkap di dalam ajaran sesat tu. Dan saya serahkan seterusnya untuk Daniel. Okey, nama saya Muhammad Nabil Daniel bin Muhammad Zain. Awalnya dalam mendalami agama lah, nak memperbaiki diri dan amalannya, mendampingkan diri dekat dengan Allah. So bila dah jadi cerita tu, saya didatangi seorang sahabat lama saya lah. Dia bawa saya pergi ke satu tempat ni di pondok markas ni lah, namanya Rasul Azman. Firstnya dia tak mengaku dia seorang Rasul pun. Tahun bila tu? Itu tahun 2018. Sudah jadi satu family lah, dah ada kat situ kan. So bila dah mula-mula belajar tu quite interesting sebab benda dia buka Al-Quran tu ada nampak setiap ayat tu ada perspektif yang berbeza kan. Jadi nampak interesting lah untuk mendalami ayat-ayat Quran tu. So bila lama-lama tu, bila dah masuk bab perempuan, bab fatwa kan, dia dah start jadi pelik lah. Suami dah tak boleh sentuh isteri, ada keluar statement-statement pelik. Jadi tak ada dalam tafsiran Quran kan? Tu dia punya. Dia tak pakai hadis, dia pakai directly using Al-Quran. Siapa yang bercakap dengan dia menggunakan hadis ke apa, dia tak layan. Saya pun bina lah pondok di Batu 16 tu, di markas Rawang tu kan. Jadi saya dah bina dalam pondok dalam hutan tu. Start, isteri saya duduk dengan mentua, saya pun tinggalkanlah segala-galanya dengan katanya perintah untuk buat jalan khalifah kat pondok tu. Dia punya task dia adalah duduk dalam hutan, buat pondok, seorang-seorang duduk dalam hutan, survive macam mana kononnya Nabi Adam turun kat bumi, tak ada apa-apa. Mendalamilah, menghayatilah kesendirian tu kan. So dia punya perintah tu pula ada suruh tanam pokok, tanam-tanam tumbuh-tumbuhan. So bila dalam proses menanaman tu, dia kata ada bahasa petunjuk lah, minta support, doa daripada tumbuh-tumbuhan, alam. Nampaklah tanda-tanda tu kan, yang agak-agak yang menarik perhatian tu kan. So bila dah lama tu, dia tanya nilai pula. Dia start tanya nilai, mana duit, mana ni sale semua kan. So macam mana apa yang ditanam tu dijual? Jual lah. Nak kena jual pula kan. So bila dah start minta nilai tu, dia dah start macam dah tak suka dengan saya. Bila one day saya dah penat bekerja, satu hari suntuk saya bekerja. Malam tu dia berdakwah, menyampaikan perutusan dia. So bila dah sampaikan dia punya dakwah tu, saya tertidur. Saya dah penat, saya tertidur, dia baling besi kat kepala saya sampai berdarah.
Sampai berdarah kepala saya itulah saya cakap dia. Ini ke wakil Allah, utusan Allah kan. Kalau Nabi Muhammad ada lagi macam ni ke dia treat sahabat dia, pengikut dia kan. So bila dah nampak, bila saya dah sound macam tu, dia nak coolkan keadaan, dia manipulate lah situasi tu, sampaikan pengikut-pengikut dia pun backup dia, tak backup saya kan. Silap dia, saya tak buat report polis lah lepas saya kena tu. One day dia dah start mengaku dia rasul, pengikut dia dah taksub, semua kondisi firman dalam Al-Quran yang mengatakan ayat-ayat Allah tu ada kalimah rasul, dia letak diri dia. So siapa yang bantah dia, semua tak boleh terima kan apa, dia kata pengkhianat. So saya lah dituduh pengkhianat tu. So dalam masa sama saya berkebun dalam hutan tu, rupanya dia dakwah kat isteri dan keluarga saya. Lagi-lagi dia ada kata kelas perempuan untuk fatwa kan. Perempuan apa-apa anything about woman, jangan tanya. Tu semua ujian bagi lelaki. So ikut dia. So setiap Jumaat tu orang pergilah ke pondok tu. Oh, setiap Jumaat, okey. Jadi bila saya dah berkebun tu, rupanya dia dah start last day lah tu saya stay kat situ kan. Sebab saya dah tak tahan, saya tanya apa kehendak sebenarnya, apa perintah Allah ni, kenapa dah lain saya dah belajar Quran dari kecil, saya tak jumpa yang cara yang disampaikan ni. So bila time saya dah start rebel tu, saya curi record lah penyampaian dia kan. Alhamdulillah semua ada bukti dalam tu. So bila saya dah tak tahan tu, dia halau saya keluar. Yang bestnya bila saya balik, keluarga saya cakap, awak yang pilih untuk keluar. Sedangkan dia yang halau saya keluar. So dia pusing cerita lah kat keluarga saya kan. So bila saya nak balik tu, awak tak boleh masuk dalam rumah, awak boleh duduk kat luar pintu saja. Nak jumpa anak-anak awak datang sini untuk urusan anak-anak saja. So saya cakap saya nak jumpa anak-anak saya. Mentua tak masuk? Isteri saya. Saya nak salam dia pun jangan sentuh saya. Kita kahwin ni tak sah. Perkahwinan ni atas dasar nafsu sendiri, bukan kehendak Allah. So kita decide sendiri, pergi pejabat agama, undang-undang kertas dunia, bukan kehendak Allah dan Rasulnya. So bila dah saya cakap dia macam tu, mana kondisi firman awak cakap ni? Saya baca Al-Quran dari kecil, mana ada yang mengatakan macam ni kan. Kalau kata dah macam tu pun saya kena jumpa kat luar, mana specifically ayat surah mana, firman mana. Dia tak boleh nak baca, dia bagikan surah Al-Mujadilah yang Rasul tu aja. Apabila orang-orang kafir kan, orang beriman tak boleh jumpa orang kafir musyrik, dia letak hasil kondisi kafir musyrik. Keluarga saya takutlah nak bagi orang kafir ni masuk dalam rumah. So bila dah jadi debate, dah jadi pertegangan kat situ, dia dah tak bagi saya balik rumah. Saya jumpa anak-anak saya mencakap tak nak abah. So saya dah terkilan lah kat situ. Saya settle dapat ambil anak saya yang seorang tu, saya bawa dia berjalan semua, saya spend time dengan dia. Lepas dah saya pulangkan balik beberapa minggu lepas tu, saya nak jumpa sekali kat rumah, diorang tak ada kat rumah. So saya pun pergilah gegar pondok tu. Jadi kes polis sudahnya. Saya panggil, saya ketuk pondok tu, saya cakap saya nak jumpa anak-anak. Apa tu si yang mengaku Rasul tu keluar, dia menganjing-anjing saya, dia cakap tengok tu dekat kau ada iblis. Atau urat-urat saraf sistem semua dah rosak, saya cakap. Lepas tu bila anak saya dah keluar, saya dokong anak saya, tengok anak kau pun tak nak engkau. Tengok anak-anak, jangan risau, bapak kau takkan buat apa-apa. Dia burukkanlah saya dekat anak-anak saya. Okey, masa saya dalam perjalanan buat jalan Khalifah tu, dia macam pisahkan lah, tak boleh jumpa anak bini. Saya bertahan lah, tak ada jumpa dengan isteri, jumpa dengan anak, jumpa pun hari Jumaat saja kan, bila time kelas je. So bila saya dah lama tak jumpa isteri saya tu, dia ada kelas-kelas perempuan tu, kalau diorang datang pondok baru saya jumpa anak-anak dia. Yang pisahkan ni arahan Rasul tu. Arahan dia. Kiranya saya bujang balik, isteri saya pun bujang balik. Cuma saya meletakkan beban pada isteri saya bawa anak. Dia kata anak 3 orang tu memberi beban kepada isteri saya. Saya telah menganiaya isteri saya sebab saya bawa anak banyak. So siapa yang banyak kahwin ni, banyak anak ni, telah menganiaya isteri dan anak-anaknya.